Bertemu kembali. Esok 1 April, cukai barang dan perkhidmatan GST akan mula dilaksana secara rasminya di seluruh negara. Pastinya banyak perkara bermain dalam fikiran orang ramai, terutama sekali pengguna. Juga pihak kerajaan tentunya mengharapkan hari pertama GST akan berjalan lancar. Ini kerana kelicinan aktiviti ekonomi harian rakyat bergantung penuh kepada kelancaran sistem percukaian terbaru ini. Rakan penyampai Hairil Amri Tajuddin berpeluang menemubual Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan bagi mendapatkan penerangan terperinci mengenai GST. Silakan Amri. Pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika pembentangan bajet 2014. Kira-kira setahun setengah yang lalu di Parlimen, kadar 6% akan dikenakan menerusi kutipan cukai berkenaan yang bakal menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan SST ketika ini pada kadar 16%. Sistem percukaian baharu itu akan dapat mengurangkan kebergantungan kerajaan kepada petroleum sebagai usaha untuk menambah hasil negara dan tidak dinafikan kerajaan menerima banyak maklum balas selepas mengumumkan untuk melaksanakan GST. Seperti di negara lain, ada yang tidak bersetuju dengan pelaksanaan cukai tersebut. Jadi untuk mengulas lanjut mengenai GST bersama saya di studio ketika ini Yang Berhormat Timbalan Menteri Keuangan Datuk Ahmad Maslan. Jadi terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Amri TV Hijrah, terima kasih banyak kerana mengundang saya pada malam ini. Baik, Datuk, kita terus ke perbincangan kita. Kenapa Malaysia memerlukan GST selepas 58 tahun kita mencapai kemerdekaan? Sebagaimana yang disebut tadi bahawa kita ada SST yang bermaksud Sales and Services Tax dalam bahasa Malaysianya, cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Sejak tahun 72, cukai jualan sebanyak 10% dan 6%, dan cukai perkhidmatan pada tahun 75 sebanyak 6%. Cukai jualan tadi, contoh makanan diproses, ada 5% makanan diproses, sama ada makanan itu berbungkus dalam tin ataupun dalam botol. Kemudian diambil cukai 5% itu oleh custom di kilang. Kilang pula menjual kepada pemborong, pemborong jual pada kedai, kedai jual kepada pengguna. Pengguna yang membayar 5% itu termasuk dalam barangan makanan diproses tadi, termasuk dalam harga barangan makanan diproses. Oleh kerana ada peningkatan daripada kilang pada pemborong kepada pekedai dan pengguna, 5% itu jadi 8%. Tadi ada disebut SST 16%, 15% lebih kurang. Apa dia? Itu ialah pakaian yang kita pakai pada saat dan ketika ini ada cukai. Ya, kereta di rumah kita ada cukai, kita dah bayar. Kemudian perabot kat rumah kita ada cukai, kita dah bayar. TV yang kita tonton sekarang ni ada cukai yang kita dah bayar. GST besok ni 10 jadi 15 itu kita nak kurangkan jadi 6% GST. Yang 5 jadi 8% itu kita nak turunkan jadi 6% esok pada 1 April. Dan ada satu lagi cukai service tax ini 6% di KFC, di McDonald dan restoran-restoran seumpamanya. Kenapa kita nak tukar SST kepada GST? Kenapa? Kerana sistem SST ini melindungi ekonomi gelap. Orang tak bayar cukai boleh, orang yang lari cukai boleh. Dengan GST, perkara itu boleh dikurangkan separuh. Sekarang ini 30%, kita boleh kurangkan 15% ekonomi gelap. Satu lagi sebabnya kerana SST ini tidak telus. Rakyat bayar secara tak langsung, mereka tak tahu, tak ada dalam resit. Mulai esok kita beli barang, ada dalam resit. Jelas. 6%, jelas. Ekspor kita sekarang ni ada SST lebih kurang 6%. Jadi ekspor kita lebih mahal dibanding dengan negara-negara lain. Bila kita laksana GST ni, tidak ada sebarang cukai dikenakan terhadap ekspor, jadi ekspor kita lebih laku. Kemudian pelancong pula, dia suka datang ke negara yang ada GST sebab dia boleh claim balik GST bila kat dia nak airport. balik ke negara Macam asal. kita pergi negara luar lain juga. Jadi itu di antara kebaikan-kebaikan GST ini. Kita bercakap mengenai angka 6, 6%.
bagaimana nilai 6% tu diputuskan oleh kerajaan untuk dilaksanakan esok? Ada orang kata kenapa kurang, tak boleh kurang ke daripada 6 ni? Kerana kita dah ada 5% SST, 6% SST, 10% SST. Kalau kita kurang daripada 5 tu, kita tidak dapat tambahan pendapatan. Kita perlu tambahan pendapatan untuk rakyat. Kalau kita kurang daripada itu, maka kita tak dapat tambahan pendapatan. Serupa je, baik tak payah ubah. Betul. Kenapa Singapura boleh 3%? Kerana dia tidak ada SST langsung. Kosong. Pada ketika itu. Tahun 93 tu, dia tak pernah ada SST. Dia start dengan GST. Itu sebab dia start dengan 3%. Kalau kita pun tak ada SST 5, 6, 10 tu, mungkin juga kita start lebih rendah daripada 6. Itu pun jawapan dia. Indonesia jiran kita sudah, Singapura sudah, Thailand sudah, Laos sudah, Vietnam sudah, Filipina sudah. Jadi keliling kita ni sudah, kita kehilangan daya saing. Itu satu perkara, sebab kita je yang belum, orang dah lama dah. Okay. Jadi Datuk, berapa jangkaan pertambahan pendapatan negara nanti mulai esok hasil daripada GST dilaksanakan berbanding sistem SST yang telah pun kita laksanakan sejak berpuluh tahun yang lalu? Pada tahun ini anggaran SST ialah 13 bilion ringgit. Cukai lama lah. Tetapi GST anggarannya 24 bilion ringgit. Berarti ada tambahan 11 bilion ringgit. Jadi 11 bilion ringgit tu kita nak buat apa sebenarnya? Pertama, kita tambah BRIM 300. Dah sedang dilangsungkan pun. Yang kedua, menurunkan kadar cukai pendapatan rakyat. 1 hingga 3 mata peratusan. Turun cukai korporat 1%. Turun cukai PKS, perusahaan kecil dan sederhana 1%. Turun cukai koperasi 1%. Kemudian wang individu pembayar cukai supaya dia boleh berbelanja lebih. Isi rumah. Dan yang 300 BRIM itu boleh menyerap sikit sebanyak GST. Kesan GST itu ada sikit kepada pendapatan 3,000 dan ke bawah ni adalah jumlah yang tertentu. Okey. Datuk, soalan seterusnya antara soalan yang dibangkitkan oleh rakyat. Boleh Datuk beri pencerahan dan perincian mengenai bentuk perkhidmatan dan barangan yang bakal dilaksanakan dalam GST esok? Apa akan berlaku besok? Itu satu sudut yang kita boleh lihat cara nak menjawab soalan Amri ni. Kita pergi pasar tani tak kena GST, pergi kedai runcit depan rumah tak kena GST, pergi pasar malam tak kena, pergi pasar borong dan sebagainya kecil-kecil ni tak ada kena GST sebab yang 500,000 dan ke atas baru kena. Sarapan depan warung tu tak boleh kenakan GST sebab dia pendapatan tak lebih daripada 500,000 setahun. Kemudian jangan tak berbelanja pula, nak masak apa? Beras nak masak nasi malam esok tak ada kena GST. Tepung tak kena, gula tak kena, garam tak kena, semua jenis sayur tak kena, semua jenis rempah ratus tak kena, semua jenis binatang ternakan yang kita tahu, kambing, lembu, ayam, itik, telur ayam, telur itik tak kena GST. Semua makanan laut kita nak pergi, besok kita nak pergi pasar beli ikan, tak kena GST. Segala jenis udang, ketam, kerang dan sebagainya tak kena GST. Jadi tak ada sebab untuk pengguna ataupun rakyat takut. Jangan takut GST. Besok bangun seperti biasa. Bangun seperti biasa. Itu dari segi barangan. Bagaimana dengan perkhidmatan, Datuk? Perkhidmatan, naik teksi. Tak kena GST. Naik bas tak kena GST. Naik MRT tak kena GST. Naik LRT tak kena GST. Lepas tu pergi sekolah tak payah bayar GST. Pergi universiti tak payah bayar GST. Sakit apa-apa nak pergi hospital, klinik hari ni, besok tak perlu bayar GST. Hospital dan klinik kerajaan. Jadi apa benda nak risau? Tak payah risau. Menjelang esok 1 April, apakah jangkaan mengenai masalah yang bakal timbul kerana rata-rata rakyat di negara ini tidak
biasa dengan pelaksanaan GST, dan malah ada yang tidak pernah membayar cukai pun seumur hidup mereka kerana mungkin mereka beranggapan mereka berpendapatan di bawah garis wajib membayar GST. Jadi bagaimana kerajaan akan menangani kekhawatiran rakyat seperti ini mengenai GST? Bagaimana Datuk melihat perkara-perkara sebegini? Ya, benda baik ni kadang-kadang orang anggap daripada sudut yang negatif saja. Jadi persepsi masyarakat mulai esok kata semua barang naik, tak betul. Ini saya pohon sangat rakan saya Datuk Seri Hassan Malik, Datuk Mak Bashar, Menteri dan Timbalan Menteri KPDNKK, dia mulai malam ni saya rasa tak tidur agaknya. Tak tidur agaknya untuk pastikan semua kedai-kedai ni mengikut peraturan, pasaraya mengikut peraturan. Manipulasi peniaga ni kita harap tidak berlaku lah. Itu yang kita harap. Pengguna ada kuasa 3M. M pertama memilih, M kedua melapor, M ketiga memboikot. Ya. Kita boleh pilih harga barang yang turun, jangan beli harga barang yang naik, jangan beli barang yang harganya naik. Kita boleh lapor kalau kita tak puas hati terhadap satu-satu perkara, dan kalau kita degil, lihat peniaga tu degil, kedai tu degil, boikot je. Jadi Datuk, sebelum 3M yang pengguna tahu ni memilih, melapor dan memboikot, ada pula yang dah buat bantahan di depan Kementerian Keuangan, di depan pejabat Jabatan Kastam. Jadi bagaimana Datuk? Mereka tu tak ramai lah mereka. Tapi kalau kita tengok 169 daripada negara yang telah melaksanakan GST di dunia ni, ada negara-negara yang timbul kekacauan sehari atau seminggu selepas GST dilaksanakan. Ada 6 negara dia tangguh. Tetapi lepas itu dibuat semula sampai sekarang selesai. Tak ada apa-apa berlaku dan keadaan baik. Datuk, andai kata esok ataupun selepas 1 April ni timbul pula masalah di kalangan rakyat, kepada siapa yang rakyat akan merujuk? Ada 3. Pertama, dia boleh rujuk pada KPDNKK, pasal harga barang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, ya. Kedua, dia boleh rujuk pada Kastam. Ini di bawah Kementerian Keuangan lah. Ketiga, Kementerian Keuangan sendiri. Jadi 3 saluran ni merupakan saluran yang rakyat boleh kemukakan pandangan atau maklum balas mengenai pertanyaan, maklum balas dan sebagainya. Kerana cukai yang kita bayar sedikit itu, sikit seorang sikit, kita kembalikan kepada kita juga semulanya. Cukai dari rakyat untuk rakyat. Marilah kita bersama-sama membangunkan negara ini dengan niat yang cukup baik. Mulai esok kita sama-sama juga untuk bekerja membangun negara Malaysia yang tercinta ini. Baik, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Keuangan Datuk Ahmad Maslan kerana sudi bersama kami dalam Berita Al-Hijrah. Baik, itu penjelasan yang diberikan oleh Datuk Ahmad Maslan di pihak kerajaan mengenai pelaksanaan GST esok, dan kita lihat pula apa reaksi dan pandangan orang ramai mengenai cukai baharu itu. Secara jujurnya, saya tidak memahami sepenuhnya apakah itu GST, tapi adalah sebersedikit yang kita ketahui. Dan apa yang sedihnya, saya sendiri mengalami masalah ini apabila sebenarnya belum lagi 1 April dan bermulanya GST, tetapi ada juga peniaga-peniaga yang sudah menaikkan harga dan memaparkan harga-harga sebelum dan selepas GST. Ada orang kata, dia cakap harga barang semua naik, kita kena bayar GST. Kita pun belum tahu lagi lah. Yang 1 April kita baru tahu apa yang GST. Susah ke ataupun tak susah, kita belum tahu lagi. Partly setuju dan partly tak setuju lah. Setuju kerana ini boleh membantu kita punya GDP, Malaysia punya GDP untuk improvement. Tapi untuk yang tak setuju, mungkin akan membawa beban kepada orang yang gaji rendah lah.